Ini antara menu favourite dekat food court. Sedapnya lah. Ada yang request resepi, jadi tuan-tuan dan puan, hari ni kita nak buat sizzling yimi. Caranya mudah sahaja. Kita nak tumiskan 1 biji bawang besar yang telah dihiris, 3 hiris halia dan juga bawang putih cincang. Jangan lupa letak cili kering, jangan lupa nak letak. Next, masukkan 500 gram ayam yang dipotong kecil. Ayam ni gaulkan dengan 2 sudu besar sos tiram, 5 sudu besar kicap masin, 5 sudu besar kicap pekat, 1 sudu besar minyak bijan. Kacau rata, lepas tu boleh masukkan dalam kuali. Okey, tips nak bagi kuah sedap, air rendaman cendawan shiitake jangan buang. Lepas basuh bersih, rendam sampai kembang. Air dia tu masukkan dalam tumisan ayam tadi. Tambahkan sedikit air, perasakan dengan garam dan juga serbuk pati ayam. Kalau tak ada, boleh guna cube ayam. Lepas tu boleh masukkan cendawan. Lagi satu tips nak bagi ayam lebih juicy, palut dengan kuah, bancuhkan 5 sudu besar tepung jagung dengan air. Tak payah tunggu didih, teruskan masuk dalam kuali tu. Kacau rata, guna api perlahan. Biarkan didih sampai ayam dah empuk. Kuah tu jadi pekat, siap dah kuah sizzling kita. Tak ada hot plate, kita guna frying pan pun jadi. Letak kuah atas yimi, letak sayur bak choy dengan telur ayam. Ini serius sedap. Hujung minggu ni boleh buat makan dengan family ramai-ramai. Senang je buat dia. Jangan lupa cuba tau. Bye-bye.